Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita nak pergi kedai cermin. Sebab apa tau? Sebab ni. Nampak tak? Tak apa. Kau tak dapat lagi, kau dapat. So, cerita dia aku akan cerita di last video. So, first kita pergi sana dulu. Let's go. So sekarang aku dah sampai. Korang tengok kan? Korang tengok. Jom. Ni dia. Bukan ni. Nampak tak? Stone chip. Lepas tu dia naik. Bukan budak ni. Naik sampai atas ni. Dia dah panjang lah. So nak tak nak kena ni juga lah. Kena buka. Kalau tak tengah melarat. So aku ada dekat kedai ni. So aku dah pergi kat kedai ni dah 3 kali sebenarnya. Tak tahu lah, kebanyakan ujian aku kereta kena langgar pula, cermin pecah. So macam ni kan. Jom. So sekarang ni thank you Is. Tolong tumpang. No problem. So tu kita. Ya, Kak. Nampak tak? Ya, Kak Daddy. Syak. Nanti kita ambil, okay? Okay, so cerita dia macam ni. Orang ni dia dah kereta hari Senin hari tu. Daripada side side dekat Rawang. So dah habis kerja, dia dah on the way balik tu masa tu. Time on the way balik tu, tiba-tiba motor superbike ke? Ayam? Motor superbike ke? Motor superbike lalu kat sebelah. So dia punya batu tu lekat dekat tayar dia. Terus melantun kena kereta. Terus crack. Hujan. Lagi-lagi hujan lebat time tu kan. So boleh buat apa lah. Besar. Boleh lah, besar juga. Tengok buat terus. Tapi dah kali ketiga dah ni. Ya, 3 cermin. Aduh. Sama juga itu superbike juga. Crack juga. Aduh. So total cost kepada superbike yang bawa superbike ni, janganlah buat laju bro. Batu tu lekat kena kita orang. Tak pasal-pasal, kena labur 1,000 bukan 100 untuk cermin kereta je. 2 kali kena superbike ni. Hati-hati lah bawa motor. Bukan tau Lee nak bawa, tapi kau janganlah pakai tayar lekat tu. So compound, jangan pakai tu. Gila kau. Memang kena kereta lain. Kalau kat track lain lah kan. So total cost dia 1,000. Tapi insurance cover, tak nak kena insurance cover sendiri lah. Insurance cover dalam 800. Aku kena tambah 100 untuk tinted. Serius lah. Oh dah bayar dah? Dah bayar dah Okay. Terima kasih belanja. Terima kasih.
So sekarang ni kita dah sampai rumah. Aku dah ambil kereta aku. Korang tengok, dah siap tampal dah. Siap tampal lagi tau. Ni tampal, ni tampal, sana tampal. So dah tak ada lah kesan-kesan ni. Apa yang aku boleh komen, dia punya gam kemas lah. So ya, sebab dah 3 kali aku tukar cermin. So habis lah insurans aku, ketambah lagi duit. So pesanan aku lagi sekali, hopefully korang yang bawa motor superbike ke, jangan laju sangat, jangan nanya orang, kesian weh. Nak bawa laju boleh, bawa bila kereta tak banyak. Kalau boleh kau jauhkan daripada kereta lah, bahaya tu. Orang lain kena tanggung kau punya pasal. Okay, so itu saja. See you when I see you. Bye bye.